Ni dia geng, dah sampai dah yang terbaru Aveta Nova 200. Cantik gila kan? Personally dah memang suka design yang baru ni. Nampak lagi sporty, lagi edgy. Tambah-tambah dekat depan ni Nova siap bagi aerodynamic winglet. Winglet ni pun bukan design je, ada function dia juga. Okay, mai tengok enjin pula. 183.3cc single V8 cam liquid cool. Output pula boleh dapat 18 horsepower, 17.6 Nm torque. Tapi kalau kita compare dengan pesaing dia punya horsepower dengan torque lagi tinggi. Maknanya performance lagi padu lah kan? Of course lah padu. Kau pula selesa nak buat macam mana? Tengoklah seat ni dah macam seat aftermarket dah. Siap dengan padding yang lembut ni untuk orang depan. Ada heatrest lagi. Untuk bahagian tayar pula siap main ABS depan belakang. Ada TCS lagi tau geng. Tayar depan main dengan single disc brake, 2 piston caliper. Dekat belakang pula ada single disc brake, single piston caliper. Tapi untuk orang belakang ni siap main dengan subtank lagi selesa lah. Selain semua features yang Ida bagi tahu ni, main juga dengan smart key. Meter pun meter digital. Fuel tank capacity pun boleh tahan juga 10 liter. So kalau abang nak buat long distance pun tak ada masalah. Kalau tiba-tiba terasa nak beli motor pula, bolehlah beli Nova 200 ni. Tekan je beg biru tu, nanti dah roger semua detail. Nova pun dah 200 dah ni. Nak tunggu apa lagi? Jom angkat sebiji.